Bayangkan anda berbaring di atas padang yang luas pada waktu malam. Anda mendongak ke langit, apa yang tertera di mata? Kegelapan dan bintang yang berkelipat. Mungkin anda akan terfikir, bagaimana rasanya untuk berada di atas sana? Inilah kisah seorang insan yang luar biasa, seorang anak muda Malaysia yang bercita-cita tinggi sehingga namanya terukir sebagai angkasawan pertama negara. Namun pada hari ini, saya tidak hanya mahu berbicara tentang beliau sebagai seorang angkasawan, tetapi saya ingin membawa anda menyelami kisah di sebalik kejayaan melalui kaca mata adiknya yang bernama Sheikh Mustafa Syukur Al-Masri, penulis kepada karya yang cukup menginspirasi yang bertajuk Menggapai Bintang. Sebelum itu, bak kata orang tak kenal maka tak cinta, nama diberi Tan Siew Moi merupakan seorang pelajar 5 STEM 1 yang kini menuntut ilmu di SMK Datuk Dosai. Kod sekolah saya adalah MEE 0075. Maka hadirin, mari kita lihat kulit bukunya ini yang berlatar belakangkan angkasa yang gelap dengan seorang angkasawan berdiri teguh, sentiasa bersedia untuk melangkah ke angkasa. Dan bintang-bintang yang bersinar menjadi saksi sepanjang perjuangan yang luar biasa ini. Kesemua ini membentuk satu gambaran yang kuat tentang cita-cita dan juga harapan. Menjadi salah satu faktor yang menarik minat saya memilih buku ini. Justeru, gaya bahasa yang digunakan dalam buku ini cukup istimewa, yang mana penulis menggunakan teknik-teknik seperti imbas kembali dan juga teknik dialog yang memudahkan pembaca memahami jalan penceritaan. Justeru, buku ini ditulis dengan penuh emosi, bukan sekadar mencatat fakta dan sejarah, menjadikan pembaca seolah-olah turut bersama sepanjang perjuangan tersebut. Dan yang paling penting sekali, buku ini diselipkan dengan gambar-gambar eksklusif yang tidak pernah diterbitkan di mana-mana lagi. Buku ini mempunyai 107 halaman bercetak dan diterbitkan oleh MPH Publishing. Dan buku ini boleh didapati melalui pelbagai kedai buku utama Malaysia ataupun secara dalam talian dengan harga sekitar RM10 sahaja. Cukup murah harganya. Maka kini izinkan saya untuk mengupas serba sedikit tentang buku Menggapai Bintang. Ini adalah kisah seorang angkasawan yang kita kenali sebagai Datuk Dr. Sheikh Muzaffar Syukur yang pernah bertanya kepada dirinya, mengapa tidak saya? Dan dengan keberanian dan tekad yang luar biasa, beliau telah membuktikan bahawa Malaysia juga mampu melahirkan angkasawan. Namun perjalanan ini bukannya mudah. Beliau telah menjalani ujian demi ujian yang mencabar. Bayangkan, lebih daripada 11,000 orang calon bersaing untuk menjadi angkasawan pertama negara. Namun, beliau tetap bertahan mengalami ujian fizikal yang intensif, diuji dengan ketahanan mental, emosi dan spiritual. Dalam buku ini, saya melihat di saat-saat beliau ingin berputus asa, di saat beliau terpaksa untuk meninggalkan keluarganya berbulan-bulan menjalankan latihan di jauh Rusia sana. Dan di saat beliau dijalani dengan cabaran yang hanya segelintir manusia di dunia ini pernah merasainya. Namun Sheikh Muzaffar Syukur tidak pernah menyerah diri. Beliau tidak memandang cabaran sebagai halangan, tetapi beliau memandangnya sebagai batu loncatan untuk mencapai kejayaan. Dan akhirnya pada tanggal 10 Oktober tahun 2007, roket Soyuz PMA-11 telah meluncur ke angkasa, membawa Sheikh Muzaffar Syukur keluar daripada atmosfera bumi. Dan dalam buku ini, saya melihat bagaimana keluarganya berdebar-debar menanti kepulangannya. Bagaimana adiknya melihat abangnya melakar sejarah. Dan bagaimana rakyat seluruh Malaysia bersatu dalam kebanggaan dan kegaguman. Buku ini telah mengajar saya satu pengajaran yang penting, iaitu kejayaan bukan soal nasib,
tetapi soal kecekalan dan keberanian untuk mengejar sesuatu yang lebih besar daripada kita. Maka di akhir kata, saya ingin bertanya kepada anda semua, apakah impian terbesar anda dan sejauh manakah anda mampu berkorban untuk mencapai impian tersebut? Sekiranya Syekh Muzaffar Syukur dapat melangkah ke angkasa, mengapa kita tidak boleh melangkah ke arah impian kita sendiri? Ingatlah bahawa langit bukan had kita. Sekiranya kita berani bercita-cita, kita juga mampu menggapai bintang. Sekian sahaja, terima kasih. Dan insyaAllah akan melahirkan lebih ramai angkasawan di masa akan datang.